Makan sayur boleh buat otot mengecut? Karut. Itu sebenarnya bermakna anda langsung tidak faham tentang kod teka-teki protein tumbuhan. Kebanyakan protein tumbuhan adalah tidak lengkap, ibarat teka-teki yang hilang kepingan bucunya. Contohnya, kumpulan kacang atau legium kurang asid amino jenis ini, manakala nasi kurang jenis yang itu. Jika anda hanya makan satu jenis sahaja, badan anda mustahil dapat membina otot. Dengar betul-betul. Kacang atau legium tambah bijirin sama dengan daging emas. Kacang atau legium tambah kekacang atau nuts sama dengan booster bina otot. Dengan menggabungkan dua kategori ini dalam satu hidangan, efisiensi pembinaan otot anda akan melonjak sebanyak 50% serta-merta. Jangan lagi berjuang sendirian. Hantarkan hukum teka-teki ini kepada rakan-rakan vegetarian anda. Rungkai formula kehidupan bermula dari hidangan ini. Ikuti saya, jom jadi lebih kuat dan sasa.